Ni bila mari nak masuk bulan. Ni kita nak masuk bulan Rajab. Nah, bisa masuk bulan Rajab. Duk di bulan Syaban pula nak masuk bulan Ramadan. Di musim haji esok dia kata apa? Musim haji esok. Musim haji siapa nak masuk bulan Zulhijjah. Maknanya hijau pun ni ada semua setiap masa. Ni dia sebar dalam mazhab Wasafi dia kata apa? Dengar tuan-tuan. Mulai malam ini. Oh, sedang ayat dia. Maghrib malam ni sudah masuk 1 Rajab. Ataupun pukul 12 malam ni masuk Ramadan. Masuk musim haji contohnya. Ada pukul 12, ada maghrib. Dia kata apa? Barang siapa? Dia sebutkan Nabi itu. Sebutan Nabi. Dia kata, barang siapa yang memberitahukan berita Rajab kepada orang lain, samalah bulan lain pun, Rabiul Awal ke, apa nama ni, Ramadan ke, haji ke, siapa dia beritahu kepada orang lain tentang masuk bulan, maka haram api neraka baginya. Masya Allah. Kita pun saya bahas lagi. Tak ada dia, tak ada minyak kopi saya bahas dulu. Habis grup masuk, 20 grup masuk. Tuan-tuan kena ingat. Dan disuruh zikir pula tu, comel. So, tuan-tuan kena zikir, subhanallah, alhamdulillah. Zikir tu comel. Tapi hak suruh sebar berita tadi tu, kata di ulama hadis, hadis tu tidak ada sanad dan tidak ada asal. Bermakna kita telah buat bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Dengan kita duduk sebar benda-benda pelik lagu ni, tak sah. Nak sebar juga boleh, kena pastikan. Kalau orang sebar risalah ni, contohnya, siapa dia baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kan? Kelebihannya sekian-sekian. Seperti merdeka seorang hamba contoh. Ada riwayat tak riwayat? Oh, ada. Rawahul Bukhari. Kita bertanya ustaz, betul ke tidak? Betul? Sebar. Ini muslimah ni. Nak dengar hadis khawatir pula. Nak dengar. Tapi hadis palsu ni contoh. Jangan ada klik tu sebar. Dia kata mana-mana wanita. Dengar. Wah, hati malah ni. Yang beri minum kepada suami dia segelas air. Payuh kau beri air segelas untuk lelaki. Payuh apa? Lebih baik baginya daripada berpuasa sunat setahun. Kita malah puasa dah. Jangan lepas minum. Nah, suami duduk relax sementara. Misalnya air puasa air kopi pula kopi. Dia tak lama pula mari air melu pula. Dia kata buat anak aku ni dah 3 tahun, 3 bulan. Aku hadis palsu lah tu. Masya-Allah. Hadis tokeh kenal hadis tokeh. Dia panggil hadis tokeh ni di atas penjual. Kalau orang jual bazinjan ni panggil apa ni pak kita ni tomato. Dia jual tomato. Dia kata mana-mana orang perempuan apa ni yang makan tembikai. Hadis Nabi makan tembikar tu ada. Tapi hadis lagu ni tak ada. Mana-mana orang perempuan makan tembikar, banyak waktu dia mengandung, anak dia comel. Oh, letih lah makcik ni. Makan tembikar, jadi kita dah banyak lah dia. Dia nak suruh kau comel, kau banyak makan dah. Lepas habis butir tu lagi kau kelip pula. Pasal nak suruh anak comel ni. Ini hadis-hadis banyak tersebar dalam masyarakat kita ni. Hadis-hadis palsu. Ada sebuah buku yang menarik kalau tuan-tuan nak baca. Prosedur Ismina hadis Nabawi yang dibuat di kias. Dia ada buat dalam ni beberapa contoh dalam masyarakat hadis-hadis masyhur dalam masyarakat kita tapi dia tidak sahih.